Alright guys, update market sikit. Okay, jadi kita tahu first, fact yang penting untuk Bursa Saham Malaysia ni 7 hari berturut-turut foreign fund masuk. So hari tu kita dikecohkan daripada awal tahun, foreign fund keluar. Jadi baru-baru ni 7 hari berturut-turut, kita nampak indeks kita pun dah naik balik, dah masuk balik 1500. So sekarang ni tengah testing area 1559. So itu resistance kita, dah break up balik 1004, dah break up balik 1005. Sekarang ni tengah testing area 155. So kalau berjaya break up paras ni, ada kemungkinan boleh pergi balik 1006. Okay, so guys, kalau kita tengok banyak sektor, terutamanya sektor teknologi, semiconductor kita tengok, banyak dah start naik balik daripada bawah. So kepada trader-trader sekalian, so counter apa yang you guys buat kajian. So mungkin ini masa untuk kita nak tengok balik saham-saham apa yang boleh naik balik daripada bawah. So jangan lupa follow channel kita untuk lebih banyak information.